Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, pernahkah kita terfikir bagaimana sebuah bandar di kawasan Asia Tenggara ini yang suatu ketika dahulu hanya dikenali sebagai pusat perdagangan biji timah, tetapi kini berdiri sebaris dengan kota-kota besar dunia. Jadi itulah Kuala Lumpur, ibu kota kebanggaan kita, rakyat Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Temrek TV. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya yang dalam keadaan berniaga nih guys. Biasanya dekat Malaysia nih berniaga dekat pasar Ramadan ya. Semoga dilancarkan rezekinya, dilariskan usahanya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman yang menunaikan ibadah puasa di saat ini, semoga ya puasanya dilancarkan tanpa ada rintangan, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting, mari kita memperbanyak amal soleh di bulan yang penuh barakah ini, karena ganjarannya nih guys sangat gede guys, sangat-sangat besar dibandingkan daripada hari-hari biasanya. Oke teman-teman, ini kabar gembira untuk rakyat Malaysia guys. Kuala Lumpur antara kota paling power di dunia. Ini tentunya tidak apa ya teman-teman, hal semacam ini bukan cuma saat ini didengarkan oleh rakyat Malaysia, dan seterusnya karena saya yakin Malaysia itu tahun ke tahun terus menjadi negara yang lebih stabil, terus menjadi negara yang lebih sempurna guys, karena dengan usaha. Dan yang terpenting, negara Malaysia ya komitmen untuk memajukan rakyatnya guys, untuk memajukan negaranya. Tentunya ini menjadi contoh untuk kita ya, jika kita ingin menjadikan Malaysia sebagai contoh. Namun entah kalau sebaliknya ya, kalau enggan menjadikan Malaysia sebagai contoh, entah apa yang akan terjadi dengan negeri ini guys. Langsung saja kita simak seperti apakah videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Masri Muhammad dalam siri Malaysiaku episod yang ke-56 kali ini. Mudah-mudahan negara kita Malaysia sentiasa diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat-sahabat dan kawan-kawan yang baru pertama kali masuk ke channel saya ini, sila subscribe dulu channel saya ini. Mudah-mudahan ianya dapat membantu saya berkembang di masa-masa yang akan datang. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, pernahkah kita terfikir bagaimana sebuah bandar di kawasan Asia Tenggara ini yang suatu ketika dahulu hanya dikenali sebagai pusat perdagangan biji timah, tetapi kini berdiri sebaris dengan kota-kota besar dunia. Jadi itulah Kuala Lumpur, ibu kota kebanggaan kita, rakyat Malaysia. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, ianya terkait dengan satu maklumat yang baru-baru ini kita dapat lihat, di mana Kuala Lumpur secara rasminya tersenarai di dalam top 40 bandar paling power di dunia, mengatasi ratusan bandar-bandar lain dari pelbagai dunia. Maklumat ini seakan-akan mustahil guys, negara kecil namun jadi acuan guys. Tentunya dunia pada melirik ya kepada Malaysia nih guys, khususnya Kuala Lumpur nih. Memang perkembangannya sangat-sangat pesat cuy. Oh my god. Ini dikeluarkan oleh The Institute for Urban Strategies, di Mori Foundation, yang terkait dengan Global Power City Index tahun 2025. Saya paparkan di sini maklumat yang terkait dengan the most powerful cities in the world dalam tahun 2026 yang dikeluarkan oleh The Institute for Urban Strategies. Kita lihat di sini bahawa Kuala Lumpur tersenarai di tangga yang ke-37 dengan skor 959.6, mengatasi
bandar seperti Bangkok di tangga 38 dan Washington DC di tangga yang ke-39. Jadi sahabat-sahabat dan kawan-kawan Cuba semua, anda di bayangkan, dalam guys. video kali ini kita akan sama-sama menyelami data-data dan juga fakta yang menyebabkan Kuala Lumpur menjadi di antara bandar ataupun kota paling power di dunia, dan bagaimana Ini menarik, pula guys. Kuala Lumpur Jangan di-skip, sudah guys. berupaya mengatasi atau menyaingi ibu kota negara-negara ASEAN yang lain. Hanya 3 bandar di kalangan negara-negara ASEAN termasuk di dalam senarai ini, iaitu Singapura pada tahap ataupun tangga yang kelima dengan skor 1293.1, Bangkok pula di tangga 38 dengan skor 954, dan Kuala Lumpur di tangga yang ke-37. Indonesia mana cuy? Senarai Alamak. ini dibangunkan melalui 6 fungsi utama, iaitu yang pertama ekonomi, yang kedua penyelidikan dan pembangunan R&D, yang ketiga interaksi budaya, yang keempat kualiti hidup ataupun livability, dan yang kelima alam sekitar, yang keenam accessibility. Mari kita secara ringkasnya melihat pencapaian Kuala Lumpur di dalam 6 kategori yang telah disenaraikan tadi. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi merujuk kepada kuasa ekonomi bandar seperti saiz pasaran, penyumbang kepada KDNK negara, peluang pekerjaan serta dinamisme sektor perniagaan dan kewangan. Kuala Lumpur adalah antara penyumbang utama KDNK Malaysia, di mana dalam tahun 2024 menyumbang sekitar 15.9%, menjadikannya antara kawasan metropolitan paling produktif di Asia Tenggara. Contohnya di sini kita lihat di dalam Oxford Economic amazing. Global Cities Index tahun 2025 yang menilai 27 indikator pelbagai bidang, mendapati bahawa Kuala Lumpur berada di tangga 79 daripada 1000 bandar global, dan ini menunjukkan bahawa saiz daripada ekonomi 1000, guys. dan juga Ini potensi mahal-mahal. pertumbuhan yang kukuh Dunia walaupun ni, cuy. persaingan hebat dari bandar-bandar lain. Kita lihat juga di sini kedudukan bandar-bandar utama lain di kalangan ibu kota ASEAN jauh di belakang Kuala Lumpur. Jakarta 159, Bangkok di tangga 199, Manila di tangga 206, dan juga Ho Chi Minh City, Vietnam pada tangga 286. Yang keduanya R&D ataupun penyelidikan dan pembangunan. R&D di sini dilihat menilai aktiviti penyelidikan, inovasi teknologi dan juga prestasi institusi akademik yang terkait dengan ekosistem ilmu dan penjanaan inovasi. Contohnya di sini berada di tahap yang ke-12 dalam QS Best Cities for Student Ranking tahun 2026, hanya satu tangga di belakang Singapura. Kedudukan yang agak tinggi ini mencerminkan bahawa Kuala Lumpur telah berjaya memupuk ekosistem penyelidikan dan pembangunan R&D serta inovasi yang baik, yang mana semakin menarik ramai pelajar, penyelidik dan juga perusahaan berasaskan teknologi untuk datang ke Kuala Lumpur. Yang ketiga, interaksi budaya, yakni bandar multicultural dan menjadi tarikan global. Kuala Lumpur sendiri adalah satu pusat multicultural budaya yang terulung di Malaysia, di mana gabungan budaya Melayu, Cina dan India menghasilkan adegan seni, makanan dan juga budaya yang dinamik, yang akhirnya berjaya menarik begitu ramai pelancong untuk datang mengunjungi
Kuala Lumpur. Kita lihat di sini bahawa dalam tahun 2025, Kuala Lumpur telah tersenarai top 10 destinasi pelancongan yang paling ramai dilawati di seluruh dunia oleh pelawat antarabangsa, iaitu sebanyak 17.5 juta pelancong yang datang ke Kuala Lumpur pada tahun 2025 yang lalu. Faktor yang keempat ialah dari segi livability ataupun kesejahteraan penduduk dari segi perumahan, perkhidmatan, keselamatan serta sistem kesihatan, rekreasi dan kemudahan bandar yang menarik. Terkait dengan soal ini, saya paparkan di sini satu maklumat berkaitan dengan Asia Pasifik Best Cities 2025, di mana kita lihat di sini Kuala Lumpur berada 10 terbaik di rantau ini untuk kombinasi faktor kualiti hidup, prosperity ataupun kemakmuran dan juga peluang pekerjaan. Kita dapat lihat di sini dari segi purata gaji bulanan penduduk di beberapa bandar utama di Asia Tenggara, di mana kita lihat Kuala Lumpur purata gaji bulanannya ialah $1,321, mengatasi bandar-bandar utama lain seperti Bangkok di tangga ketiga dengan $839, Manila tangga ke-6 $531 dan Jakarta ke-7 $522 sebulan. Semua maklumat ini menjurus kepada pencapaian Kuala Lumpur sebagai tempat tinggal yang menarik di kalangan penduduk tempatan dan juga ekspatriat. Aspek yang kelima kita lihat ialah dari segi alam sekitar, iaitu menilai komitmen bandar terhadap kelestarian, ruang hijau, kualiti udara dan juga amalan pembangunan yang lestari. Inisiatif seperti River of Life dan juga fokus kepada taman, ruang hijau dan zon rekreasi seperti KLCC Park, Taman Botani menunjukkan bahawa KL mempunyai komitmen yang tinggi di dalam peningkatan kualiti persekitaran bandar. Buktinya di sini kita lihat Kuala Lumpur berada di ranking ketiga di peringkat bandar-bandar ASEAN dengan 32% kawasan hijau, mengatasi Phnom Penh 10.5%, Jakarta 6.5% dan Bangkok 3.3% kawasan hijau. Pencapaian dalam aspek ini mencerminkan usaha berterusan dalam meimbangi pembangunan pesat dengan kelestarian alam sekitar. Dan faktor yang terakhir, yang keenam, ialah accessibility, iaitu hub pengangkutan dan juga mobility global. Accessibility ini merangkumi ketersambungan antarabangsa, interconnected dan juga infrastruktur pengangkutan serta capaian digital. Kalau kita lihat di sini bahawa Kuala Lumpur telah menjadi hub pengangkutan utama seperti KLIA yang menghubungkan bandar ke lebih daripada 60 destinasi global. Projek-projek infrastruktur besar seperti Merdeka 118, KL Central dan juga pelaburan di dalam MRT, LRT meningkatkan mobiliti dalaman dan juga antarabangsa. Penarafan dalam beberapa indeks menunjukkan Kuala Lumpur semakin kuat sebagai hub perdagangan dan juga perjalanan global serta perhubungan udara yang mantap. Secara keseluruhannya, accessibility Kuala Lumpur menyokong peranannya sebagai pintu masuk ke Asia Tenggara. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, sebagai rumusannya, pencapaian Kuala Lumpur sebagai antara 40 bandar paling power di dunia menunjukkan bagaimana kejayaan perancangan dan juga pelaksanaan pembangunan yang tersusun membolehkan Kuala Lumpur membangun dan berdiri setaraf dengan kota-kota besar di dunia yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton
menonton video ini hingga ke akhir. Jika anda suka video ini, sila subscribe channel saya dan juga like, komen dan share video ini. Mudah-mudahan ianya dapat ditonton oleh lebih ramai lagi kawan-kawan kita di luar sana. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya Temerek TV undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.